Pernah doa lama sangat sampai kan fikir Allah ni tak nak bagi ke kat aku. Ada satu kisah berkaitan dengan Nabi Zakaria yang mana dia tua tapi dia inginkan zuriat. Itu normal. Tapi yang lebih menyentuh hatinya adalah isterinya pula mandul. Bagi dia sering melihat anak saudaranya Maryam dapat rezeki yang tak disangka-sangka dan kadang-kadang tak tahu datangnya daripada mana. Bila ditanya, Maryam menjawab, dia hanya berdoa pada Allah. Momen tu buatkan baginda yakin bahawa Allah akan kabulkan doa hamba-hambanya. Dan baginda berdoa dengan perlahan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar menerima doa-ku. Surah Al-Imran ayat 38. Walaupun tampak mustahil orang yang mandul untuk memperoleh anak, tapi baginda sentiasa berdoa. Baginda tak pernah rasa yang doa tu merugikan. Kalau Allah kabulkan, aku akan dapat apa yang aku nak. Kalau Allah tak kabulkan, tapi aku dapat pahala untuk aku merendah diri pada Allah. Sebabkan yakinnya baginda pada Allah SWT, Allah tak menangguh doa itu, lalu dikabulkan. Kita mungkin terfikir, kisah Nabi Zakaria ni peroleh anak. Tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu kita yang nak melihat rahmat ni bukan hanya pada pengabulan doa semata-mata. Tapi hakikatnya saat kita berdoa sekalipun, itu pun dah dikira rahmat daripada Allah. Okey? Sampai sini faham?